Dekat depan aku sekarang ni adalah perfume daripada Sugar Bomb, iaitu Raya Collection Limited Editions. So kita nak tahu setiap satu bau ni, bau dia macam mana kan. Aku akan buat quick review saja untuk terangkan bau dia macam mana. Okay, aku akan start dengan first perfume, iaitu Purnama Sinar. Kita check atomizer dulu, tengok atomizer dia macam mana. Okay, nice. Pressurized. Okay, nice. Purnama Sinar ni, starting dia aku dapat bauan yang ke arah fruity, citrusy. Dia macam fresh tapi playful tau. Dan dekat pertengahan tu aku dapat bauan yang soft, floral. Bauan yang macam ke arah rose sikit, ke arah jasmine, yang bagi vibe-vibe yang macam elegant, vibe-vibe yang macam orang pakai baju putih macam tu. Ni sedap. Okay, bila dia dah dry down, dia macam ada bauan yang ke arah warm spicy tau. Macam ada bauan yang ke arah vanilla, tong kabin. Macam ada bau-bauan yang woody sikit. Ada cedarwoods. Overall bau Purnama Sinar ni aku boleh kata dia more ke arah sweet, fruity, floral. Dan ada bauan creaminess dan sensual dekat ujung-ujung tu. Memang sedap. Aku rasa sesuai untuk indoor. Ya, untuk indoor waktu-waktu malam macam tu memang sesuai. Aku suka sangat.